Assalamualaikum murid-murid. Hai. Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi cikgu. Sebelum itu, cikgu nak tanya semua murid-murid sihat tak hari ini? Sihat cikgu. Okey, bagus semua murid-murid. Kalau semua sihat. Jadi hari ini cikgu nak lihat balik pelajaran pada hari lepas. Oh, boleh cikgu. Jadi cikgu nak tunjuk satu contoh video tentang kata nama am dan kata nama KSAS, kas. Oh. Semua murid-murid faham? Faham cikgu. Jadi cikgu akan tunjuk video itu. Mari belajar sambil menyanyi bersama Omar dan Hana. Mari kawan-kawan semua, Okey. kita Semua murid-murid fokus di hadapan. Boleh? Boleh. Baguslah semua murid cikgu. Khas. Okey. Okey, murid-murid, cikgu nak tanya tentang video yang kamu tengok tadi. Apa yang kamu faham tentang video ini? Okey, AIZAD. Aizat. Okey, SSAS. Syah. Okey. Okey, bijaklah kamu semua. Ya, betul. Video tadi tentang kata nama am dan kata nama KSAS, kan? Okey, baik. Cikgu akan terangkan tentang kata nama am dan kata nama KSAS, kas.
Okey, murid-murid, cikgu nak kamu semua lihat di depan ini. Boleh? Sebab hari ini cikgu akan mengajar kata nama am dan kata nama KKSAS, KAS. Okey, murid-murid. Kata nama am bermaksud perkataan yang digunakan untuk menamakan sesuatu benda, tempat, haiwan atau orang secara umum. Huruf pertama tidak menggunakan huruf besar, iaitu huruf kecil. Okey, andailah semua murid cikgu. Seterusnya, kata nama am terbagi kepada dua, iaitu kata nama tunggal. Apa itu, murid-murid? Tunggal. Dan kata nama majmuk. Contoh kata nama am boleh terdiri daripada benda yang hidup dan tidak hidup. Kamu semua faham? Okey, bagus. Seterusnya, contoh kata nama am. Kata nama am terbagi kepada dua, iaitu kata nama am tunggal, dan kata nama majmuk. Okey, mari kita lihat kata nama am tunggal. Ada dua. Yang pertama, hidup. Pandai Aizat. Yang semua boleh fokus. Okey, bagus. Yang pertama, hidup. Ayam. Dua kali. Ayam. Kok. Bijak. Yang kedua, pokok. Okey, seterusnya kita lihat yang tidak hidup. Okey. Sekolah. Ya, betul. Itu.
Yang kedua, buku. 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 Okey, seterusnya kita tengok kata nama M A J M U K. Majmuk. Yang pertama, hidup. Contohnya burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Bagus, bagus. Ibu bapa. Ya, ibu. Ibu. Ibu bapa. Tolong fokus sebab nanti cikgu nak tanya soalan. Yang manakala tidak hidup ialah jam tangan. Jam tangan. Ya, betul. Itu jam tangan. Seterusnya, kereta api. Kereta api. Okey, murid-murid, boleh kita pergi ke seterusnya. Kata nama KSAS gas ialah perkataan yang digunakan untuk menamakan sesuatu benda, tempat, haiwan atau orang secara KSUS khusus dan mempunyai nama-nama tertentu. SURUF huruf pertama mestilah menggunakan SURUF huruf besar untuk kata nama KSAS gas. Kata nama ini terbahagi kepada dua, iaitu kata nama TUNGGAL tunggal dan kata nama MAJMUK majmuk. Ia sama dengan kata nama am. Contoh kata nama KSAS gas boleh terdiri daripada benda yang hidup dan tidak hidup. Okey, semua faham? Boleh cikgu teruskan? Contoh kata nama KSAS gas TUNGGAL tunggal yang hidup ialah AINA, Aina. AIZAD, Aizat. Fokus. Boleh? Bagus. AINA, Aina. Yang ibu cikgu.
Sorry, ibu. Yang kedua, R A F F L E S I A. Rafflesia. Oh. Bagus. R A F F L E S I A. Rafflesia. Oh. Ia lah bunga. Okey, seterusnya tidak hidup. Siapa sini tidak hidup? Salah. Meja. Oh. Oh. Yang pertama tidak hidup ialah Malaysia. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran. Ya, bijak. Al-Quran. Okey. Semua fokus. Boleh. Kata manakala, kata nama KHAS kas MAJMUK majmuk yang hidup ialah SANG sang kancil. SANG sang kancil. Yang kedua bunga raya. Raya. Bunga raya. Okey. Semua fokus. Contoh yang tidak hidup. Masjid. Negara. Ya. Masjid. Negara. Cuba kamu buat contoh tadi. Ya. Bijaklah kamu semua. Okey. Semua faham pengajaran kita pada hari ini? Kalau faham, sila angkat tangan. Okey, murid-murid, hari ini cikgu bawa BBM, iaitu sampul kata untuk kita bermain. Okey. Siapa yang nak bermain, sila angkat tangan. Bagus. Semua nak bermain, ya? Okey, sebelum kita bermain, cikgu akan tunjuk dahulu contoh bermain. Pada mulanya,
murid mesti ambil KAD kad bergambar ini dahulu. Oh. Selepas ambil, murid perlu masukkan ke dalam sampul kata ini. Semua faham? Okey, bagus. Bagus. Yang ketiga, murid perlu buka sampul kata ini. Contoh, bila murid telah buka, murid perlu masukkan KAD kad bergambar ke dalam sampul kata ini. Contoh, jam tangan, kata nama apa? Sila jawab. Jam tangan ialah kata nama MAJMUK, majmuk. Jadi masukkan ke dalam sampul yang betul. Faham? Dah tenang. Ini hidup atau tidak hidup? Okey, bagus, bijak. Contoh, semua lihat. Selepas itu, tutup balik sampul kata tadi. Contoh. Okey, semua faham atau tidak? Bagus. Jadi cikgu nak panggil satu orang murid untuk cuba datang ke depan. Boleh? Siapa nak? Bagus. SAS, Syah. Okey. Malaysia. Kata nama apa? Reflesia. Aina, AINA, Aina. Kereta api. Kereta api. Ibu bapa.
burung hantu. Oh. Aizat, Oh. cikgu nak tanya. Burung hantu kata nama apa? Okey, bagus. Yeay. Okey, terima kasih. Seterusnya, cikgu nak panggil A-I-Z-A-D. Aizat. Okey, baik. Bijaklah semua murid cikgu. Apa itu? Buku. Sekolah. Pokok. Ayam ialah kata nama am Tunggal tunggal hidup. Okey, baguslah semua. Jadi, mari kita lihat sama-sama, boleh? Okey. Yang pertama, kata nama am hidup. Ayam. Ya, betul. A-I-N-A. Aina. Betul. Pokok. Betul. Sekolah. Betul. Buku. Betul. Bagus. Semua. Okey. Permainan kita sudah tamat. Okey. Semua murid-murid rasa bahagia tak pada hari ini? Ya, semua bahagia hari ini. Bagus. Cikgu nak tunjuk satu contoh permainan yang kedua. Iaitu Q-U-I-Z, kuis. Kata melompat. Yeay. Kata melompat. Boleh. Okey.
kita jawab soalan ini, murid perlu datang ke depan untuk jawab soalan ini. Okey. Murid perlu lihat soalan ini dengan betul. Siapa nak cuba boleh datang ke depan. Ya. Tengok soalan dahulu sebelum jawab. Kalau jawapan betul, katak akan melompat. Tapi kalau jawapan salah, katak akan tenggelam. Faham? Ya? Semua? Ya, betul. Salah. Okey. Nanti S datang ke depan. Tengok soalan dahulu, baru jawab. Dalam Okey. Permainan kita. Permainan kita banyak salang. Jadi ini menunjukkan kalau kamu semua belum faham. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Cikgu akan bagi kamu faham semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ada 2 lembaran kerja untuk bagi kepada kamu semua. Yeay! Okey. Semua sudah dapat lembaran kerja yang cikgu bagi. Wow, semuanya fokus je. Tengok soalan dengan betul. Kalau betul, cikgu akan beri tepukan.
Cikgu bagi kamu semua 5 minit untuk jawab semua soalan ini. Boleh? Nanti kalau kamu semua belum faham, cikgu akan ajar balik. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Sebab cikgu nak semua murid cikgu bijak. Bodoh. Sekejap. Buka sekejap. Okey, buka. Okey, siapa yang sudah siap? Okey, bagus. A-I-Z-A-D. Aizat. Orang yang pertama siap. Yeay. Bagi tepukan kepada semua murid cikgu. Okey, lembaran kerja ini nanti cikgu akan lihat balik dan kita akan betulkan sama-sama. Boleh? Boleh. Yang pertama, betul. Yang kedua, Malaysia. Betul. Jam tangan. Betul. Okey. Nampaknya semua murid cikgu faham pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid, pengajaran kita sudah hampir tamat. Jadi penutupnya, kata nama ini terbagi kepada 2, iaitu kata nama am dan kata nama KSAS, KAS. Okey. Sebelum itu, cikgu nak tanya kamu soalan. Boleh? Boleh. A-I-Z-A-D. Aizat, apakah contoh kata nama am? Kamu A-I-Z-A-D. Aizat, cikgu tanya siapa? Apa? Betul. Sekolah. Sama-sama. Sekolah. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Okey, buku. Jadi cikgu nak tanya Syah. Apakah contoh kata nama KSAS, KAS? Cikgu nak 2 contoh. Boleh?
bijaknya burung hantu. Oh. Betul. Hey. Yang kedua. Okey, masjid negara. Oh. Masjid negara. Okey, cikgu rasa semua sudah faham pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, cikgu akan tamatkan pengajaran kita ini. Yeay!